Ada orang yang menyusul saya yang dapat jawatan seperti saya dahulu, yang berniat untuk hapuskan apa yang dihasilkan, bahkan menuduh bahawa saya seorang pengkhianat. Jadi kalau kita tak belajar sejarah, kita tak tahulah apa yang berlaku dulu. Dan bila dituduh, yalah orang ini masa dia jadi dia kroni, dia diktator, itu yang dia dengar sekarang ni. Bukan sejarah. Tapi tuduhan-tuduhan yang dibuat yang tidak ada asas. Sebab itu kita perlu perkenal asas dasar sejarah yang sebenar. Malam Tun pergi ke Kampung Sungai Baru. Semalam atau kemarin dulu Tun pergi ke Kampung Sungai Baru, and di situ kelihatan satu keadaan di mana orang Melayu mungkin akan terpinggir daripada tanah mereka. Apa yang kita lihat tu, itukah yang Tun lihat? Inilah masalah orang Melayu, kemiskinan. Di mana mereka tinggal, keadaan di sekeliling tidak seperti kawasan-kawasan bandar yang cantik. Dan pihak kerajaan ingin membangunkan kawasan mereka dengan mengeluarkan mereka daripada situ. Kalau mereka dikeluar daripada kawasan itu, maka dalam bandar tak ada orang Melayu. Baliknya kita nak mereka kekal dalam bandar, supaya bandar-bandar kita ada orang semua kaum ada fungsi bersama. Jadi untuk ini janganlah buat tindakan menyingkirkan mereka. Sebaliknya ada cara-cara untuk mengekalkan mereka di situ, tetapi dibangun dengan cara yang baik. Ada cara, baik daripada desain bandar itu ataupun daripada kemudahan yang perlu diadakan dan memberi peluang kepada mereka, terutamanya masuk dalam bidang perniagaan. Kalau kita nak bangun tempat itu, mereka mesti berada di situ, mengambil bahagian dalam kegiatan-kegiatan yang akan menambah pendapatan mereka. Tun, semalam Tun ada bercakap pasal compensation. Tun cakap yang patut pada mereka adalah sampai RM3,000 per square feet apa. Tapi di masa yang sama juga beberapa penggiat yang menentang apa yang sedang dilakukan di sana itu mengatakan it's not just about compensation, Tun. Ini adalah nak mengekalkan warisan Melayu yang macam Tun cakap itulah. Ya, saya berpendapat bahawa tanah kalau dibangun, nilai akan meningkat. Tanah yang dibeli dengan harga murah kemudian meningkat. Kalau sudah dijual, maka orang yang pemilik tanah itu tak dapat balik tanah mereka. Tetapi kalau kita bagi compensation yang tinggi, dia mampu membeli pembangunan atau bangunan yang akan didirikan. Jadi dia tak terkeluar daripada kawasan. Compensation yang banyak yang diberi, mereka boleh beli kedai-kedai dan rumah-rumah mewah, dan mereka tidak perlu keluar pergi ke kawasan luar bandar. In fact, Tun, kalau kita tengok dari segi pembangunan baru di Kuala Lumpur, Tun, kebanyakan new high-rise building apa semua, dia ada tempat orang kata kedai-kedai di bawah bangunan tu. So, are you looking at that macam itu, konsep tu, Tun? Ya, saya berpendapat bahawa kalau kita bangun, kita boleh buat peringkat atas tempat orang tinggal. Dan tempat orang tinggal ini ada kelas-kelasnya. Ada yang mahal, ada yang murah. Ada juga orang Melayu yang mampu beli yang mewah. Untuk mereka ada tempat. Mereka tak perlu pergi ke tempat lain. Di bawah sekali, kedai mesti di kawasan bawah. Dan kawasan bawah ini jenis-jenis kedai mesti diadakan. Dan kita perlu lihat apa jenis perniagaan, apa bentuk pembangunan. Kerana kedai boleh jadi kecil, boleh jadi besar, boleh jadi kecil tapi dibesarkan bila diperlukan. Banyak cara
architecture sekarang ni yang menentukan kegunaan bangunan itu sesuai dengan permintaan. Yes. Bila kita bercakap pasal Urban Renewal Act ni Tun, kita juga melihat ketakutan di kalangan orang yang menentang undang-undang itu, bahawa terutama untuk orang Melayu, yang kita akan end up macam mana yang berlaku di Singapura. Tapi pada saya, kita tidak perlu lihat pada Singapura Tun. Kita lihat di bandar-bandar besar di Malaysia ini sendiri, boleh dikatakan bila berlaku orang kata pembesaran ataupun pembangunan baru, memang kebanyakan orang Melayu akan terpinggir keluar daripada bandar. Adakah kerisauan ini bertempat dengan this Urban Renewal Act ni Tun? Ya, saya diberitahu bahawa contoh yang dipilih untuk pembaharuan ini ialah Singapura. Ya. Singapura dulu ada kampung-kampung Melayu. Ya. Sekarang kampung Melayu sudah habis, tidak ada bangunan di situ, dan orang Melayu diagih-agihkan ke kawasan-kawasan supaya mereka tidak boleh bersatu. Mereka tidak boleh duduk dalam kampung mereka sendiri. Mereka berada, dan kuasa politik mereka yang sedikit pun hilang. Janganlah kita ikut Singapura. Singapura bukan contoh yang baik. Kita ada cara-cara yang boleh kita buat yang akan memberi peluang kepada orang Melayu terus tinggal dalam bandar. Dan mereka juga bukan saja tinggal dalam bandar, tetapi mengambil bahagian dalam kegiatan-kegiatan dalam bandar. Kerana kegiatan dalam bandar berlain daripada kegiatan dalam kampung. Kampung kita nak bertanam cucuk, tapi dalam bandar kita nak berniaga. Jadi kita perlu ada TVET berkenaan dengan macam mana nak ada perniagaan. Kalau kita ikut Singapura punya Tun, kalau dia ikut macam mana dari segi ratio or dispersion of penduduk, di sana dia make sure kalau Melayu tu 15%, daripada mana-mana kawasan 15% lah. Tapi di sini saya rasa kalau kita buat, kalau nak ikut Singapura, ikutlah dispersion ratio sebegitu. Kalau kata di Semenanjung, patut orang kata kalau penduduk Melayu ada 55%, then the pembahagian di bangunan-bangunan pun patut 55%. Ratio of the population lah, demografik tu Tun. What do you think Tun? Tapi orang Melayu ni murah hati. Mereka tak minta banyak. Walaupun mereka 60% penduduk Malaysia adalah Melayu. Tapi mereka minta 30% saja. Dan secapai cuma 20% saja. Orang lain dah daripada 40% dah naik 60-70%. Kita murah hati. Kita taklah nak berdemonstrasi, nak mengganas dan sebagainya. Itu pun tak dilayan. Dituduh orang Melayu ni cuma utamakan diri mereka. Mereka bukan utama diri mereka. Kalau kita utamakan diri mereka, akan ada rusuhan dan sebagainya seperti yang terdapat di banyak negara-negara lain. Kita tidak merusuh. Kita cuma tuntut keadilan saja. Itu saja yang orang Melayu minta. Kalau kata jangan bercakap pasal orang Melayu. Tapi masalahnya terlibat orang Melayu, majoriti yang miskin adalah orang Melayu. Macam mana kita tak boleh cakap pasal orang Melayu? Kalau kita tak cakap pasal orang Melayu, bermakna kita hilang kedudukan dalam negara kita sendiri. Kalau kita tak cakap pasal Melayu tu, maknanya kita ignoring 60% of the population. Ya, itu majoriti itu. Walaupun kita majoriti, kita tak pandai guna majoriti. Kita berpecah. Tun, bila kita bercakap pasal masa depan orang Melayu di bandar, apa yang Tun lihat masa Tun pergi pada Kampung Sungai Baru tu Tun semalam? Kemarin dulu. Ya, saya lihat ini memanglah kawasan tak ada pembangunan
yang sesuai dengan Kuala Lumpur yang mempunyai bangunan pencakar langit, dibuat dengan granit, dibuat dengan batu marmar, apa semua. Tak adalah di situ. Dan perlu dibetulkan. Tetapi cara dibangunkan, ada cara yang tidaklah sampai kepada tahap menyingkirkan penduduk di situ. Ada cara kita boleh bangunkan tempat itu sesuai dengan bandar, tetapi tidak dengan kita korbankan orang di situ. Saya nak bawa satu kita ke back to the past lah Tun ya. Dalam kita bercakap pasal perjuangan untuk nak memakmurkan orang Melayu, menjaga kedudukan orang, Tun masa Tun jadi Perdana Menteri kali pertama, Tun pernah buat perkara-perkara yang membuat bukan saja orang Melayu, malahan rakyat Malaysia merasa bangga kerana kita dapat mengatasi kecerdikan ataupun kekuatan ekonomi Barat. Kita lepas tahun 81 tu kita baru merdeka sekitar sampai 30 tahun pun Tun. So masa itu Tun, yang saya paling ingat Tun, yang macam mana Tun lakukan dawn raid Tun. Serangan subuh tu Tun. Apa tujuan tu? I mean, selain daripada nak nationalize balik kita punya orang kata harta kita, what is behind the move Tun? Sebenarnya negara kita ini amat kaya, tetapi kita tak guna kekayaan yang diberi kepada kita. Rezeki kita benar orang lain rampas harta kita. Masa mereka berkuasa, mereka rampas. Tetapi bila kita merdeka, kita perlu dapat balik harta kita. Bukan nak curi hak orang punya. Kita nak beli, kita nak bayar. Kita tak ambil, ada tempat negara-negara lain yang dia nationalize. Dia rampas harta punya milik orang asing. Tapi kita tidak macam itu. Kita minta nak beli, mereka tak nak jual. Tak nak jual kepada kita dalam pasaran. Sebab itu kita terpaksa cari satu cara strategi, kita kuasai semula harta kita. Nah, itulah sebabnya yang kita adakan dawn raid itu. Dan apabila kita berjaya, maka barulah pihak lain ini, pemilik terutama penjajah dulu, berpendapat bahawa mereka tidak boleh kekalkan pegangan mereka dalam Malaysia yang sudah merdeka. Bila Tun cakap pasal nationalisation Tun, ada yang negara lain ambil jalan mudah, jalan singkat. Saya ingat contohnya masa Zimbabwe, contoh dia Mugabe, Robert Mugabe, presiden yang kecil itu, melakukan apa yang dipanggil fast track program. Dia rampai habis tanah-tanah orang kulit putih. Tapi kalau dia tak lakukan sebegitu Tun, given that negara dia bukanlah negara yang kaya masa itu, tanah-tanah yang dimiliki oleh orang putih begitu luas Tun, beratus-ratus atau even beribu hektar. And without those land, orang-orang dia nak bagi makan apa, lembu makan rumput pun tak ada. I mean, that was the story I was told. So kenapa perlu kita tak ikut that way tu? Kenapa kita tak buat macam itu? Sedangkan they have squeezed Malaysia ni Tun beratus tahun Tun, bukannya puluh hari Tun. So kita guna cara yang itu, and even then lepas kita buat the dawn raid tu Tun, there was a lot of criticism. So I mean, why? I mean Tun. Ya, saya dapati kita perlu belajar daripada apa yang berlaku kepada negara lain. Ada yang rampas harta punya penjajah apabila mereka capai kemerdekaan. Apabila mereka rampas, mereka tidak cekap mengurus, dan rampasan mereka itu hilang nilainya. Mereka tak dapat kekayaan daripada rampasan mereka. Sebab itu kita perlu buat secara teratur, supaya kata orang tarik rambut dalam tepung, janganlah sampai berkecai tepung. Rambut tak putus. Jadi kita nak ambil ni harta kita, tapi kita tak nak rosak harta yang kita ambil. Kita nak teruskan. Dan kita lihat sekarang umpamanya Sime Darby. Sime Darby sudah jadi satu syarikat yang terbesar di Malaysia, yang bukan saja terlibat dengan plantation ladang, tetapi juga dengan pembangunan. Jadi ini kerana kita
tak hancur semua. Apabila kita ambil. Kita ambil dengan keadaan masih tersusun elok dan mudah dibangunkan lagi. Digunakan. Yes. Tun, bila kita lihat Tun, segala benda yang Tun lakukan ni, bila berjaya Tun, what do you feel? Apa perasaan Tun bila kita dah berjaya dengan down rate tu? Some people will cakap, oh kita ni buat ni demi negara. Yes, tapi Tun personally, what was your feeling Tun masa tu? Ya, banyak orang tanya apa perasaan saya, apa legasi saya. Bagi saya tak penting. Jadi saya puas hati, cukuplah. Yang kita buat ni berjaya. Itu cukup bagi saya. Sama ada orang iktiraf ataupun tidak, itu bagi saya tak penting. Tapi Tun, kadang-kadang pengiktirafan ni penting Tun. Not just about legacy Tun. Dia jadi satu panduan kepada orang selepas Tun. Kami anak-anak Melayu, saya tak muda sangatlah, tapi yang lebih muda daripada saya, akan rasa inilah yang benda yang kita nak cuba capai. Tapi kalau itu tidak dianggap satu legacy Tun, then kita ni tak ada, orang kata benchmark, tak ada contoh, tak ada orang kata apa, target. So Tun, sometimes Tun, saya tengok Tun selalu bila Tun bercakap, Tun kata Tun tak peduli legacy Tun. But Tun lupa kadang-kadang Tun, it's not your legacy anymore Tun. Ini legacy kami Tun. Kalau Tun tak mau rasa bangga Tun, kami nak rasa bangga. Macam mana Tun? What do you think about that Tun? Yalah, kita patut lihat sejarah. Kita lihat sejarah kita dijajah. Kita lihat sejarah kita merdeka tapi tak ada pembangunan, dan sejarah juga menunjuk ada pembangunan. Kita belajar daripada sejarah. Jangan fikir, oh ini kerana orang itu, orang ini. Bagi saya, tak ada nama saya langsung. Saya tak benar guna nama saya. Kerana lebih baik lagi kita lihat apa yang sudah dilakukan dalam sejarah. Dan kalau kita belajar daripada sejarah, kita akan berjaya. Tapi kalau kita ketepikan sejarah dan kita lakukan apa saja tanpa reference tentang sejarah, ada kemungkinan kita akan lakukan benda yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik, dan kita rosakkan negara kita. Sebab itu anak-anak kita perlu belajar tentang sejarah negara. Tapi Tun, saya on that part tu Tun, saya banyak benda Tun cakap saya setuju Tun. Tapi on that part saya kurang setuju Tun. Pasal apa Tun? Macam saya pergi Bosnia. Bila saya lihat ada satu monumen, ada nama Tun. Saya fikir simple je Tun. 20 tahun lagi Tun tak ada. Mungkin saya pun dah tak ada. Anak-anak Melayu pergi ke Bosnia, dia tengok Tugu tu. Dia tengok nama Melayu Tun. Dia kata mungkin dia tak kenal Tun. Mungkin dia tak baca sejarah macam Tun cakap. Tapi dia tengok, ada orang Melayu jadi tugu dekat sini. Tun, that to me is the legacy untuk orang Melayu Tun. Saya setuju dengan Tun. I can accept apa yang Tun cakap. Tapi pada saya, that part tu saya rasa perlu Tun. Orang perlu tahu pasal apa? You carry the name of bangsa kita Tun. Tak banyak orang Melayu yang, mungkinlah ada yang pengkritik Tun tak setuju kata Tun buat siap. Tapi pada saya, banyak yang Tun lakukan dah buat anak-anak Melayu bangga. Jadi kalau Tun punya nama tak ada kat situ, macam mana kita nak kata inilah pencapaian orang Melayu? Macam mana kita bincang pasal pencapaian Panglima hitam dulu apa semua Tun? Betul tak Tun? Ada orang yang menyusul saya yang dapat jawatan seperti saya dahulu, yang berniat untuk hapuskan apa yang dihasilkan. Bahkan menuduh bahawa saya seorang pengkhianat. Jadi kalau kita tak belajar sejarah, kita tak tahulah apa yang berlaku dulu. Dan bila dituduh, yalah orang ini masa dia jadi, dia kroni, dia diktator, itu yang dia dengar sekarang ni. Bukan sejarah. Tapi tuduhan-tuduhan yang dibuat yang tidak ada asas. Sebab itu kita perlu perkenal asas, dasar sejarah yang sebenar. Sekarang ini tak ada percubaan. Bahkan ada percubaan untuk menunjuk bahawa tak ada apa dalam sejarah yang perlu kita ikut. Kita boleh buat cara kita. That note Tun, saya rasa agak sedih lah Tun on that part Tun. Well,